Jom kita baca soalan yang saya terima semasa live hari ini. Nak jual emas kena study graf juga ke? Baik. Adakah penyimpan emas perlu tahu atau mendalami skill membaca graf emas? Sebenarnya tidak perlu. Untuk bakal penyimpan emas atau yang sudah menyimpan emas, anda tidak perlu membuat analisis trend harga emas kerana emas ini untuk anda simpan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Simpanan emas tidak sesuai untuk simpanan jangka pendek kerana 2 sebab. Yang pertama, harga emas berubah setiap hari, dan yang kedua, emas dikenakan spread apabila anda menjual emas tersebut. Akan tetapi, sejarah harga emas sejak 20 tahun lalu menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Ini bermakna kenaikan harga emas pasti akan berlaku. Untuk emas jenama public gold yang dijual balik kepada public gold, anda akan nampak keuntungan yang baik hanya dalam tempoh masa 2 tahun simpanan. Sebab itu anda tidak perlu bazir tenaga, emosi dan masa untuk buat analisis trend harga emas. Anda hanya perlu konsisten menyimpan dan jangan usik simpanan emas anda sehingga tiba 3 sebab untuk anda jual emas. Yang pertama, bila capai matlamat simpanan, contoh simpan emas untuk pergi haji. Yang kedua, bila nak tukarkan emas dengan aset yang lebih baik, contoh jual emas untuk buat deposit rumah sewa. Dan yang ketiga, dalam hal kecemasan dan anda sudah kehabisan semua simpanan wang anda. Bagi yang sudah bersedia untuk memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.